إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نشكر الله سبحانه وتعالى نحمد الله سبحانه وتعالى أننا الآن في الفصل السابع والأربعين. Kita sekarang kelas yang 47. ونحن في الدرس السادس. Kita dalam pelajaran ke-6 من الكتاب الخامس, daripada buku yang kelima, min silsilati kutub al-lughat al-arabiyyah sahlah, daripada buku bersiri bahasa Arab mudah. في هذا الدرس نحن ندرس إن وأخواتها ونحن الآن في الصفحة 61. Kita sekarang berada dalam pada muka surat 61. نحن الآن في الصفحة السادسة والستين, pada muka surat 61. اقرأ وتدبر. اقرأ وتدبر. في هذه الصفحة نحن هناك نموذج adalah contoh atau amthilatun liistimali menggunakan inna wa akhawatuha fi jumlah, menggunakan inna wa akhawatuha dalam ayat-ayat bil-lughat al-arabiyyah, dalam bahasa Arab. Raqmu awal. Darabani ar-rajulu walakinnani sabartu wa ma darabtuhu. Maknahu, pemuda tersebut telah memukul saya, walakinnani, tetapi saya, walakinnani sabartu wa ma darabtuhu, saya sabar dan saya tidak pukul dia. Fal'an kama darasna fi as-safhati as-sittin, pada muka surat 60, nahnu darasna inna wa akhawatuha tadkhulu ala ad-dhamair. Maknahu, inna dan akhawatuha memasuki ad-dhamair, adalah ganti nama. Fal'an hadhihi namuzaj, ini adalah contoh-contohnya. Fahuna darabani ar-rajulu لا يمكن نقول ضربني الرجل، ليس هناك باللغة العربية ليس هناك معنى، tidak ada makna. لماذا؟ لأن الرجل هنا فاعل، الرجل فاعل، فضربني فالياء هنا مفعول به. نعم، ضرب أنا ضربت، أنت ضربت، أنت ضربتي، هو ضرب وهي ضربت. maknahu pemuda tersebut pukul saya. Kalau saya pukul pemuda tersebut, naqulu darabtu ar-rajula, ana darabtu فالرجل مفعول به. هنا ضربني الرجل. إذا قرأنا ضربني الرجل ليس هناك معنى، tidak ada makna. أو ضربني الرجل ليس هناك معنى. فهنا ضربني الرجل، هنا الرجل هو فاعل، ولكنني, tetapi saya, sabartu wa ma darabtuhu, saya sabar dan saya tidak pukul dia, walakinnani. Fayumkinuna an nukawwina jumalan ukhra, kita boleh buat ayat-ayat dengan menggunakan lakinnani. Misalnya, contohnya, naqulu ana mut'abun, saya letih, walakinnani aktubul wajibat, saya letih tapi saya menulis wajibat. Nama, atau mungkin kita naqulu ana na'sanu, saya mengantuk, walakinnani la anamu, saya tidak tidur. Walakinnani la anamu, saya tidak tidur. Fahuna walakinnani maknahu tetapi saya.
واضح؟ الرقم الثاني يا أم حارث، وهي أم حارث تقيأت وتعبت كثيرا. معناه أنت تقيأت، تقيأ معنى منتهى. أنا تقيأت، أنت تقيأت، أنت تقيأت، هو تقيأ وهي تقيأت. فهنا تقيأت وتعبت، awak muntah dan awak letih kathiran amsi. Semalam awak letih dan awak muntah. Ka'annaki hamilun, nama seolah-olah atau macam anti ni hamil, anti ni mengandung mengandung. Fahuna ka'annaki. Limadha? Li'annani atakallam ma'a Ummah Harith. Saya bercakap dengan Ummah Harith. Wadah? فمثلا أنا أتكلم مع مريم. Saya bercakap dengan Maryam. أنا أقول أو أنا قلت لها يا مريم، يا مريم، يا مريم كأنك، seakan-akan anti كأنك لا تريدين أن تتكلمي معي. معناه macam awak tidak mahu bercakap dengan saya. Atau mungkin aku ya Maryamu ka'annaki tashajarti ma'a ukhti, macam awak ni berkelahi dengan saudara perempuan saya. Ka'annaki tashajarti ma'a ukhti, dengan saudara perempuan saya. Wadah? Fa'araqmu athalith. Nazarat ummi ila sama'i bin nafidhati waqtan tawilan. Maksud ummi melihat ke langit melalui jendela waqtan tawilan, pada masa yang lama. Ka'annaha fakkarat fi syai'in ma. Ka'annaha, macam dia tu memikirkan pada sesuatu perkara. Ka'annaha fakkarat fi syai'in ma. Fahuna ka'annaha. Misalun akhar, masalan ana aqul ukhti al-an fi ghurfati. Ukhti al-an fi ghurfati, saudara perempuan saya sekarang berada di dalam biliknya. Ukhti al-an fi ghurfati, dalam biliknya. Ka'annaha naimun, ka'annaha naimatun, seakan-akan dia adalah dia tidur. Ka'annaha naimatun. Atau mungkin aku ka'annaha starahat fi ghurfatiha, macam ataupun mungkin ataupun seakan-akan dia sekarang beristirahat dalam bilik dia. Huna ka'annaha. Ar-raqmu rabi'u ya ukhtani hadha ta'amu fasidun. Wahai dua saudara perempuan ni, hadha ta'amu fasidun li'annakuma, kerana kamu dua orang ini, ma hafiztumahu, kamu tidak simpan dia, fi as-salajati, di dalam peti ais. Kamu tidak simpan dalam peti ais. Ya ukhtani. Fa yumkinuna an naqula, misal saya bercakap dengan, katalah saya bercakap dengan dua orang anak saya, Ibrahim wa Hajar. Fa qultu lahuma, ya Ibrahim wa Hajar, ya Ibrahim wa Hajar, ana uridukuma an tusa'idani. Misalnya ana uridukuma an tusa'idani, saya mahu awak dua orang tolong saya. Nama li'annakuma, kerana li'annakuma qawiyani, kerana kamu dua orang adalah kuat. Li'annahuma qawiyani. Wadah? Li'annakuma. Thumma ar-raqmu al-khamis tanikal bintani abuhuma maridun jiddan. Maknanya dua orang kanak-kanak ataupun kanak-kanak perempuan tersebut, anak-anak perempuan tersebut, mari hunana tanikal bintani abuhuma, ayah mereka, maridun jiddan, ayah mereka sakit, sangat sakit. La'allahuma sabiratani. Saya harap la'allahuma, saya harap dua mereka ini, sabiratani, adalah sabar. La'allahuma. Wadah? Fa'araqmu sadis, nomor 6, rafa'at tilmidhatu yadaha. Maknanya tilmidhatu adalah seorang pelajar perempuan tersebut telah mengangkat tangannya. Li'annaha arafat jawab su'ali al-mudarisi, kerana dia tahu jawab soalan kepada guru tersebut. Maknahu hiya rafa'at yadaha li'annaha, kerana li'annaha. Misalun ana aqulu lakum naqulu ummi al-yawma dhahabat ila al-mustashfa. Ummi al-yawma dhahabat ila al-mustashfa li'annaha maridatun, kerana dia sakit. Li'annaha maridatun. Fahuna, ha huna biman ummi, li'annaha maridatun.
Atau misalun akhar naqulu ukhti ma tabakhat al-yawma. Ukhti ma tabakhat al-yawma, saudara perempuan saya tidak masak hari ini, li'annaha muta'abatun, kerana dia letih, li'annaha muta'abatun. Ar-raqmu sabi'u as-safar ila al-asimati bit-ta'irati asra'. Maknahu bermusafir ke ibu negara bit-ta'irati dengan kapal terbang adalah asra'u, adalah cepat. Lakinnani safartu bil qitar, tetapi saya bermusafir dengan kereta api, li'anna tadhkiratahu rakhisatun, kerana tadhkirah, kerana tiketnya adalah murah. Fahuna li'annani thumma li'anna tadhkiratah. Wa tadhkiratah wa ismun sarih, maknahu al-an huwa mansubun bi al-fathah. Amma huna lakinna tadkhulu ala dhamir ana lakinnani. Mithalun akhar naqulu ana staiqastu mubakkiran al-yawma. Ana staiqastu mubakkiran al-yawma, saya bangun awal hari ini, li'annani mathalan li'annani aradtu an adhhaba ila baiti sadiqi. Saya bangun awal hari ini kerana saya mahu pergi ke rumah kawan saya. Wadah? Atau mungkin naqulu li'annani ana ma katabtul wajibati, saya tidak tulis wajibat, tak tulis latihan. Ana ma katabtul wajibati li'annani mut'abun, kerana saya letih, li'annani mut'abun. Fa'raqmu thamin ma hadara abna'i al-fusula. Ma hadara abna'i, mana anak-anak saya tidak hadir kelas ini, tidak hadir kelas. Faslun mufrad jam'uhu fusul al-yawma li'annahum ma'a jaddihim fi qaryah, kerana mereka bersama dengan datuk mereka di kampung. Li'annahum ma'a jaddihim fi qaryati, kerana mereka berada bersama datuk mereka di kampung. Wadah? Misal kita naqulu auladi ma dhahabu ila al-madrasati al-yawma li'annahum marda. Anak-anak saya tidak pergi ke sekolah hari ini kerana mereka sakit, li'annahum marda. Ar-raqmu tasi'u al-qamusu alladhi wajada akhi fi al-maktabati rakhisun. Qamus, mu'jam, dictionary yang saudara lelaki saya jumpa di kedai buku tersebut, rakhisun adalah murah, wa mufidun dan bermanfaat, lakinnahu mashtarahu, tetapi dia tidak beli. Lakinnahu mashtarahu, tetapi dia tidak beli. Misalun akhar, contohnya misal naqulu Ja'farun wasala ila al-madrasati mubakkiran. Ja'farun wasala ila al-madrasati mubakkiran. Ja'far dia sampai ke sekolah mubakkiran, tetapi dia ma dakhala al-fasla mubasharatan, tetapi dia tidak masuk kelas segera. Lakinnahu ma dakhala al-fasla mubasharatan, dia tidak masuk kelas segera. Mungkin huwa dhahaba ila al-mat'am awalan, atau huwa istaraha fi fina'il madrasati awalan, lakinnahu maknahu dia tidak masuk kelas dengan segera. Ar-raqmul 10 nombor 10, nazara Aliyun ila burji Petronas at-Taw'am. Maknahu Ali melihat kepada menara Petronas berkembar ni waktu yang lama. Ka'annaha ta'ajjaba bihi, ka'annaha seakan-akan dia ta'ajjub, maknanya dia kagum dengan burji, dengan menara Petronas tersebut. Naqulu ka'annahu. Misalun akhar, contoh naqulu abi ma dhahaba ila al-masjid al-yawma. Abi tidak pergi ke masjid hari ini. Ka'annahu maridun, seakan-akan dia, ataupun mungkin dia marid, dia sakit. Ka'annahu maridun. Atau mungkin naqulu akhi ma takallama ma'i al-yawma. Akhi tidak bercakap dengan saya pada hari ini. Ka'annahu ghadiba alayya, seakan-akan dia marah pada saya. Ka'anna akhi. Ar-raqmul 11, bakat ulaikal banatu as-sigharu. Maknanya kanak-kanak perempuan tersebut, yang kecil tersebut menangis. Itu menangis li'annahunna jia'un, kerana mereka lapar. Li'annahunna jia'un atau li'annahunna
jau'anatun, kerana mereka lah lapar. Jumlah ukhra, misal naqulu banati. Nama banati, nah banati ta'akhirna anil madrasati. Naqulu banati ta'akhirna anil madrasati li'annahunna, kerana mereka staiqasna mutaakhiratin, kerana mereka bangun lewat. Mereka bangun lewat. Li'annahunna. Atau misalun akhar, naqulu haula'i talibatu. Naqulu haula'i talibatu ma dhahabna ila al-madrasati, tidak pergi ke sekolah. Haula'i talibatu ma dhahabna ila al-madrasati amsi, tidak pergi ke sekolah semalam. Li'annahunna dhahabna, kerana mereka dhahabna ila mungkin aku ila muthaf, ke museum masalah, ila al-muthaf, ke museum. Ar-raqmu tsani asyara kalam mudiril madrasati, percakapan mudir madrasati wajiz adalah ringkas, lakinnahu muhimmun, tetapi huna maknahu kalama. Lakinna kalam mudir, lakinnahu muhimmun wa mufidun jiddan, penting dan sangat berfaedah. Lakinnahu wadah, wa huna maknahu kalama, kalam mudiri al-madrasati. Nama misalun akhar taqulu masalan adh-dhahabu pemergian, adh-dhahabu ila al-maktabati, adh-dhahabu ila al-maktabati muhim, pergi ke perpustakaan sekolah adalah muhim, adalah penting. Li'annahu, kerana huna adh-dhahab, kerana pergi ke sana. Li'annahu, kerana perginya ke perpustakaan. Yumkinukum an taqra'u kutub kathirah, maknahu mungkin awak boleh baca buku yang banyak. Wadah? Huna hunaka jumlah ukhra, banyak jumlah yang kita boleh buat. Misalnya lakinnahu, misalun akhar, contohnya naqulu al-qalamu, al-qalamu jadidun, al-qalamu jadidun, pensel tersebut adalah baru, lakinnahu maksurun, tapi dia patah. Wadah? Atau misal kita naqulu al-faslu kabirun, al-faslu kabirun, lakinnahu, tetapi dia, lakinnahu masalan wasikun, tetapi kotor. Atau misal kita naqulu asirwalu, naqulu asirwalu qadimun, seluar tersebut adalah lama. Lakinnahu jamilun, tetapi dia adalah cantik. Al-an akhiran huna raqmu tsalits asyara tatha'aba tullabu kathiran. Pelajar-pelajar tersebut, tatha'aba maknahu menguap kathiran fi asna'i al-muhadarati, pada ketika muhadarah. Ka'annahum nu'asun, seakan-akan mereka, seolah-olah mereka ini adalah mengantuk. Nu'as adalah mengantuk. Na'sanu mufrad wa jam'uhu nu'asun, jam'un adalah nu'asun. Wadah? Atau mungkin kita naqulu haula'il atfalu, kanak-kanak kecil tersebut, atau kanak-kanak kecil itu, haula'il atfalu bakau kathiran, menangis banyak. Wa ka'annahum jia'un, seakan-akan mereka lah lapar. Ka'annahum jia'un. Wadah? Pemanahu nahnu, okey, nahnu nafhamu aw nadrusu kana aw inna wa akhawatuha, kita belajar sekarang inna wa akhawatuha. Wa idza fahimna, kalau kita faham, al-an nahnu nafhamu idza kana al-ismu as-sarih, ismu yang jelas, ya'ti ba'da inna wa akhawatuha wa huwa mansubun bil fathah, dia adalah mansub dan berbaris atas. Lakin idza kana dhamir la yatawajjar, kalau dhamir yang datang lepas padanya tidak bertukar. Fa idza fahimna, kalau kita faham, fa yajibu alina an aw mustahabbun kilana an
nukawwina jumalan katsira, kita buat ayat-ayat yang banyak. Bi hadhihi al-qa'idah, dengan kaedah ini, wa bi takwini al-jumal, dengan kita membuat ayat-ayat bil lughatil arabiyyati, bi inna wa akhawatuha, fa insyaallah lana maharah, kita mendapat kemahiran nama, wa yumkinuna an nuhassina lughatana, maknahu lughatuna tatahassan kathiran, bahasa kita akan bertambah baik dengan banyak, akan menjadi bertambah baik bi hadhihi tariqah, dengan cara ini. Fa la'allakum tasma'una atau tastami'una, saya harap pelajar-pelajar boleh dengar hadha syarha marratan ukhra. Nama limadha, li'anna ba'da hadha nahnu sanaktubu al-wajibat, kita akan tulis wajibat atau tamarin li hadha darsi asadis, pada pelajaran yang ke-6 ini, ya. Fa nahnu natawaqqafu huna, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.